Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazir Hakim bin Muhammad Nizam. Nombor metrik D2023110950. Saya dari kumpulan AS74. Video ini bertujuan untuk menyiapkan tugasan 3 saya, iaitu video dokumentari. Tema yang saya pilih ialah humanisme dan tajuk saya ialah etika dan berperikemanusiaan bagi isu Gaza. Menggesa semua pemimpin dunia agar segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan tragedi kemanusiaan di Gaza kini. Malah Perdana Menteri menyifatkan krisis sedang berlaku itu sebagai ujian terhadap nilai kemanusiaan sejagat. Beliau menegaskan pembunuhan kejam ke atas keluarga termasuk kanak-kanak dan bayi serta penderitaan akibat kelaparan yang melanda penduduk Palestin mencerminkan pengabaian menyeluruh terhadap maruah dan hak asasi manusia. Dalam pada itu, Anwar secara khusus menyeru Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump agar menggunakan pengaruhnya ke atas Israel untuk menghentikan segera serangan serta pengeboman tanpa mengira sasaran dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada rakyat Gaza tanpa sebarang halangan. Dear Presidents and Prime Ministers, Humanisme ialah satu falsafah yang menekankan nilai, maruah dan hak setiap manusia tanpa mengira bangsa, agama atau latar belakang. Ia berasaskan prinsip etika, belas kasihan dan keadilan sejagat. Humanisme menuntut setiap individu atau pemimpin untuk mengutamakan nilai kemanusiaan berbanding politik ataupun kuasa. Tragedi kemanusiaan yang berlaku di Gaza memperlihatkan sejauh mana nilai humanisme diuji dalam realiti global. Ribuan nyawa yang tidak berdosa termasuk wanita dan kanak-kanak terkorban akibat peperangan dan serangan yang tidak berperikemanusiaan. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyeru semua pemimpin dunia agar menghentikan segera kekejaman dan pembunuhan di Gaza serta membuka laluan bantuan kemanusiaan. Seruan ini mencerminkan semangat humanisme kepada sejagat, iaitu menghormati nilai kehidupan manusia dan memperjuangkan keadilan untuk mereka yang tertindas. Berkaitan dengan isu Gaza ini, jelas bahawa penduduk awam menjadi mangsa utama peperangan. Prinsip etika humanisme menyeru agar segala tindakan mesti berpaksikan kepada kasih sayang, empati dan rasa tanggungjawab moral. Perdana Menteri Malaysia menegaskan bahawa pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin tidak boleh diterima dari segi kemanusiaan maupun undang-undang antarabangsa. Malaysia juga menekankan kepentingan akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan serta menolak sebarang bentuk penindasan dan pemindahan paksa terhadap rakyat Gaza. Tindakan ini bukan sahaja berpaksikan kepada dasar diplomatik tetapi juga kepada nilai etika kemanusiaan yang merupakan inti parti falsafah humanisme. Solidariti antarabangsa diadakan bagi menunjukkan Malaysia menyeru semua negara untuk bersatu dalam menentang kekejaman dan menyokong keamanan. Seruan Perdana Menteri agar pemimpin dunia bertindak menghentikan tragedi di Gaza selaras dengan prinsip Reverence for Life oleh Albert Schweitzer, iaitu menghormati setiap kehidupan dan menolak segala bentuk kekerasan. Dalam situasi Gaza, etika ini menjadi asas kepada perjuangan menegakkan keadilan dan menamatkan penderitaan rakyat yang tidak bersalah. Selain itu, pendekatan Malaysia juga menunjukkan kepimpinan berteraskan nilai kemanusiaan, iaitu ethical leadership. Kepimpinan seperti ini melihat manusia bukan sekadar angka politik tetapi sebagai individu yang mempunyai hak hidup, perlindungan dan kasih sayang. Nilai-nilai ini amat penting dalam membentuk masyarakat dunia yang berperikemanusiaan dan harmoni. Kesimpulannya, seruan Perdana Menteri agar semua pemimpin dunia menghentikan tragedi kemanusiaan di Gaza jelas mencerminkan semangat humanisme yang menekankan nilai kasih sayang, keadilan dan penghormatan terhadap maruah manusia. Prinsip humanisme menolak segala bentuk kekejaman dan penindasan serta menyeru kepada pendamaian dan empati sesama insan.
Dalam konteks ini, tindakan Malaysia bukan sahaja berdasarkan kepentingan politik, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai kemanusiaan secara universal. Oleh itu, seruan ini menjadi simbol bahawa setiap pemimpin dan masyarakat harus bersatu atas dasar kemanusiaan untuk mewujudkan dunia lebih aman dan berperi kemanusiaan.